Saya ambil duit tu, saya promote apa yang patut, laku tak laku, pergi serius. Attitude I macam tu. Actually I tak reject 4 juta ni. Banyak orang salah faham, you pun salah faham. Agak sedih lah keadaan sekarang. Saya akan bagi apa saja yang dia nak. Saya akan guna kesempatan yang terbaik untuk buatkan dia happy ya. Saya pernah meniaga di tepi jalan, menjual barangan, makanan, F&B lah, kita cakap makanan lah, di mana you kena bangun seawal jam 2:30 pagi, masak, prep food, masak apa semua. Pada pukul 8 lebih 9 you kena bertolak sejauh 20 km untuk pergi berniaga ke tempat you nak berniaga tu. Masa berniaga tu you kena angkut dengan anak-anak you sekali apa semualah. So you kena berniaga selama 5-6 jam kat situ untuk you dapat tahu yang segala effort you untuk hari tu, keuntungan yang betul-betul you boleh guna hanyalah dalam 15 ke 20 ringgit. So mencabarlah. Yalah, 15-20 ringgit mungkin orang cakap okey lah cikgu dapat 15-20 ringgit. Dengan umur you yang bukan sesuai lah untuk buat kerja tu, dengan you ada anak kecil, lepas tu dengan tekanan hidup, ada outstanding bill, kita ada bill tertunggak nak kena bayar apa semua. So dan ada yang hari you keluar balik tak balik modal. Orang berniaga dia faham lah. So contoh you gunakan RM100 untuk berniaga, jualan you cuma RM40. So RM60 loss. Dan makanan kita tak boleh carry forward, sama ada you sedekahkan atau you buang lah kan. You buat benda tu di samping you menghadapi tekanan hidup dari segi cost of living kan, tekanan hidup dari segi bil-bil yang ada, bekalan makanan untuk family, perubatan, macam-macam lagi. Sebab tu kalau orang tanya saya, kenapa video cikgu tolong orang susah, cikgu ni best lah kan tolong kan, orang tak tahu yang saya pernah susah. Of course lah. You kena faham bila you dalam keadaan yang sangat teruk, lepas tu you nak mencuba untuk keluar daripada satu kepompong ni, satu circle yang tak apa elok ni, of course orang akan ragu-ragu. Of course orang akan ketawakan you. I mula-mula start, I think you ingat kan, mula-mula saya start buat video TikTok, video pertama pergi makan lobster. Adalah feedback daripada kawan-kawan apa semua tu. Dia orang cakap, dah lah susah buat video pergi makan lobster kat kedai mamak. Macam tu. Banyak juga yang bagi komen-komen negatif lah. Dah tahu susah pergi buat video macam tu, video pula makan kos. Lepas tu, ini bukan umur you dah nak layan TikTok ni. TikTok untuk orang muda, dia kata. So saya terima banyak komen-komen yang memang betul-betul down. Orang yang bagi pendapat, orang yang bagi cadangan, orang bagi satu feedback tentang apa you cuba buat. Bahkan I ingat antara benda yang betul-betul hit I punya jiwa, bila orang bagi pendapat yang tak apalah, tak ke mana dah ni, confirm takkan ke mana. Paling banyak pun bolehlah dapat 1,000-2,000 follower. Sedangkan I buat benda tu bukan untuk follower. Dahsyat jugalah, dia boleh tahu apa yang I nak. Something like that. Apa yang saya buat sekarang ni, jujur cakap, bukannya nak buktikan kepada siapa-siapa pun. Tak ada. Kalau you buat semata-mata nak tunjuk ke orang, bagi saya tu satu niat yang tak baik lah. Tapi at least saya harap sangat-sangat kes saya ni dijadikan contoh. Orang akan faham yang betapa pentingnya kita duduk dalam satu sistem ataupun komuniti yang memberi peluang. Semua orang boleh berjaya sebenarnya. Cuma timeline setiap orang tu berbeza. You tak boleh expect kalau you berjaya umur 30 tahun, dia pun akan berjaya 30 tahun. Berkemungkinan dia umur 25 dia berjaya. Berkemungkinan 60 lebih baru dia berjaya. Sebab tu kita tengok dalam banyak success story, contoh founder KFC, dia bermula umur 60-an. Kita sebagai manusia, kita kena faham perjalanan hidup masing-masing tak sama. Tuhan dah tetapkan kita usaha, tak ada jaminan kita nak berjaya. Tapi kalau kita usaha, takkan Tuhan tak bagi. I tahu kalau I usaha kat sini tak dapat di sini, I akan dapat di masa akan datang, iaitu afterlife lah, akhirat nanti. Sebab tu yang paling penting adalah circle you lah. Kita hidup dalam satu dunia yang sangat negatif sekarang ni. Semua orang hanya fight untuk diri masing-masing. Agak sedih lah keadaan sekarang ni. Ni I cakap jujur lah, followers, apa saja friend, apa saja dekat online tu, bukan I tak hargai dia orang, kita hargai sangat-sangat. But that is not the indicator. Itu bukan satu indikator yang kita dah berjaya. You ada 100 juta follower pun, kalau you tak happy, what's the point? Apa kelamat dia? You ada seorang follower pun, tapi kalau follower tu sangat engage dengan you happy, cukup lah.
Kalau tanya, it's just a number lah, number je. Follower. Saya punya konsep macam ni. You suka tengok apa saya buat, you nak follow, you follow. You tak nak follow pun tak apa. Bukan I belagak, tak, no. Ini bukan race siapa follower terbanyak. I tak berminat langsung. As long as kalau you follow I, you rasa dapat manfaat, you dapat benefit apa yang I buat, silakan. Apa saya nak cakap kalau kata ada peluang untuk saya kembali ke zaman yang lampau untuk berjumpa balik dengan diri saya yang dahulu tu, muda-muda tu, satu benda yang saya boleh cakap ialah teruskan buat apa you buat. Walaupun saya tahu dia takkan berjaya apa yang dia buat tu, sebab saya dah lalui tu. Just be yourself, don't copy anybody. You mungkin tak dihargai sekarang, at one day Tuhan akan angkat martabat you and then people will know you. Kalau nak cerita tentang 4 juta tu, sekarang orang cakap, oh cikgu tak ambil ni macam tak legit apa semua kan. Saya manusia. Kalau 5 tahun ataupun 10 tahun lepas saya ambil duit tu, saya promote apa yang patut, laku tak laku, pergi serius, attitude I macam tu. Sebab masa tu saya tengah susah, saya sangat-sangat struggle, saya tengah susah, struggling dengan hidup saya. So kenapa saya perlu bantu orang? Tapi disebabkan kesusahan yang Tuhan bagi kat I tu, I belajar banyak benda. Duit ni bagi saya satu musibah. Duit you boleh cari, semua orang perlukan duit. I pun boleh cari duit, you pun boleh cari duit. Duit ni dia orang print setiap hari, tapi konsep untuk you nak dapatkan duit tu, itu penting. Saya ambil 4 juta tu, saya hidup bahagia. Siapa pun tak kenal saya pun rasa seronok. Saya boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh bayar hutang apa semua. Dan masa depan anak-anak saya terjamin. But now, no. I don't think the money is worth it. Especially when you play with public. I rela bagi subsidi 4 juta ni. Contoh lah kan, ambil 4 million ni, I bagi subsidi, bagi balik kepada masyarakat. I pergi buat kerja I. Walaupun income yang I dapat tu mungkin RM5,000, RM10,000 je, hati I tenang. Tahu lah, mungkin setengah orang dia akan anggap macam tipu lah apa semua tu. Setiap orang dia punya situasi berbeza. Sebab tu saya cakap, kalau you tanya saya 10 tahun lepas, I ambil. I tak peduli berapa I nak subsidi orang, I tak kenal pun orang. Tapi sekarang I dah makin tua, I dah makin sakit, melalui pelbagai cabaran kan, kesusahan. I faham value duit tu. Saya percaya semua orang dia ada struggle masing-masing. Actually, I tak reject 4 juta ni. Banyak orang salah faham. You pun salah faham. Saya ambil 4 juta tu, saya bagi kepada orang balik. Cara saya bagi, saya tak bagi cash. Saya bagi in term subsidi. Subsidi selama 3 bulan. So, 3 bulan bil diorang, saya yang tanggung. So, tak ada istilah reject. No, I don't reject that thing. Bagi saya, kalau kata you nak bantu orang, especially peniaga, sebab kita ada mention peniaga, dan dia kata benda ni berguna pada peniaga. RM89 tu besar komitmen tu. Sebab tu saya nego dengan dia. So, saya nego dengan dia, dia tak boleh terima. Nego lagi. Actually dalam video tu orang tak nampak. Saya daripada 89, saya turunkan ke 60 dulu. Lepas 60, saya cuba nego. Dia tak bagi. Dia kata tak boleh. So bila dia dah tolak yang 60 tu, lepas tu yang membuatkan saya betul-betul macam piss off sikit lah kan, marah sikit, bila dia kerap mention cost. Setiap benda perlu cost. Dan dia ada terangkan kat saya costing dia orang berapa. Sebab tu yang saya fikir macam mana so why not saya ambil duit yang dia orang nak bagi kat saya tu, 4 million tu, walaupun banyak duit tu, saya subsidi lah. Itulah cerita dia dengan SOX tu. Sebab tu turun ke RM50. Sebab tu dapat sampai 3 bulan percuma. Dia offer sebulan je, 30 hari je. 30 hari tu saya anggap sebagai tak jujur. Dia kata kena bayar upfront RM89, dapat 30 hari percuma. Bagi saya macam sama juga, tak perlu percuma, dibayar sebulan. Bagi saya macam tu. Sebab tu I come out dengan satu idea. Tak apalah, you kalau kata bising sangat pasal cost, you pakai duit ni. So ramai boleh dapat benefit. Apa lagi korang tunggu? Masuk dalam TikTok saya, tekan link saya tu, pilih Cikgu Syahri 3 bulan. Ambil guys, telco lama, tak convert, tak ada masalah. Maintain nombor korang. Kalau korang sayang nombor korang, maintain je nombor korang. Yang mana yang ada nombor dah, nak tukar, tak ada masalah. Pilih nombor berlambak, banyak ada kat situ. 3 bulan percuma. Cikgu Syahri, SOX, apa korang tunggu lagi? Semua untuk korang. Bye-bye. One day tu, saya contact seorang hamba Allah. Saya cakap, boleh tak saya nak pinjam RM50 untuk saya nak beli susu. Yang saya cakap, saya akan bayar balik lah. Of course lah, dapat gaji bayar balik lah kan. Dan hamba Allah tu cakap, boleh, tak ada masalah. Saya bagi akaun bank. Selepas 24 jam tak ada apa. Saya tanya dia kata okay, on the way nak bagi. Benda tu dia drag sama seminggu. Dan Alhamdulillah sampai sekarang saya tak dapat duit tu. Disebabkan kes tu, anak saya terputus susu. Dan bila dia tak boleh minum susu, dia minum air kosong je, dia dah dimasukkan dalam kategori malnourishment. Maksud dia dalam keadaan yang tak ada zat lah.
Dan itu adalah momen di mana saya rasa saya seorang ayah yang gagal. Jawapan saya tetap sama. Saya rasa macam semua orang juga. Ayah saya lah. Kenapa sekarang Cikgu Syahri boleh bercakap dengan orang? Kenapa sekarang Cikgu Syahri boleh mingle dengan orang? Semua tu adalah hasil daripada didikan ayah saya. Daripada kecil sampai sekarang I still remember. Apa saja yang I buat ayah saya akan cakap it's okay abang, you can do it. Satu-satunya manusia yang tak pernah meragui kebolehan saya. Until the last breath he took, he still have faith in me. So idola saya adalah ayah saya. The only reason why I'm still here and doing good sebab ayah saya. Kalau ayah saya masih ada lagi, saya akan pergi jumpa dia. Saya akan peluk dia dan saya akan cakap I made it. Saya akan cakap yang semua masa yang you tak pernah langsung rasa, you tak pernah saya akan peluk ayah saya dan akan cakap, alhamdulillah abang dah berjaya. I made it. I will take all your pain away. Saya akan bagi apa saja yang dia nak. Saya akan guna kesempatan yang terbaik untuk buatkan dia happy. Dan sekarang ni saya tengah buat benda yang sama kepada anak saya. Best balik kerja je, anak-anak terus ayah, baba, peluk. So that dia orang tak rasa apa yang saya rasa dulu.